Baik, isu yang kedua daripada klip video yang sama, iaitu klip video Syekh Wahid Abdul Salam Bali ditanya dan tentang perlindungan adalah isu benteng perlindungan. Ini khusus kepada perawat-perawat bukan ruqyah syariah lah, yang mana mereka mengajarkan perlindungan. Contoh kalau nak buat nak mengurut, ada tukang-tukang urut, mereka mengajarkan kunci supaya bisa itu tidak melalui lebih daripada tangan. Kunci, ada yang membuat lam alif di badan pada anak. Jadi sedangkan ada hadis jelas mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi, 100 kali petang, maka dia tidak akan boleh diganggu syaitan. Dan hal tersebut berlaku ke atas Syekh Wahid Abdul Salam Bali, di mana syaitan tersebut mengugut untuk menceroboh ke badannya ketika dia meruqyah pesakit. Lalu dia kata masuklah, dia cabar masuklah, jin tu tak boleh masuk pun kerana dia telah membaca. Dan benda itu dikhabarkan sendiri, jin tu sendiri bagi tahu, memang aku tak boleh nak masuk sebab engkau telah membaca di waktu subuh tadi bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad, takkan kita nak percaya ajaran mana yang ajar tulis lan alif, kunci sini kunci situ, sedangkan Nabi dah ajar dalam hadis sahih. Jadi kita akhirat tu kita nak minta syafaat Nabi, tapi amalan yang Nabi ajar kita tak mau buat. Kita rasa tak cukup lah, nak kena buat cara perawat-perawat yang menyandarkan diri. Tentang video benteng perisai lam alif tu saya telah upload dalam beberapa video yang lalu, yang mana saya bawakan terus kalam fatwa daripada asatizah, daripada Ustaz Idris Ustaz Idris Sulaiman, yang mana beliau telah menjawab secara clear. Benda tersebut membuka kepada pintu kesyirikan, kerana hal tersebut dah jadi satu kepercayaan yang tulisan atau lukisan tersebut boleh mendatangkan kesan perlindungan. Meyakini hal tersebut termasuk pintu kesyirikan. Jadi saya nasihatkanlah agar kita tinggalkan apa yang bercanggah. Apa yang tak bercanggah boleh diamalkan, tetapi apabila bercanggah dengan apa yang Nabi ajar, tinggalkanlah yang bercanggah tersebut, amalkanlah apa yang Nabi ajar. Kita kan umat Nabi, kita kan selalu dakwah cinta Nabi, cinta Rasul, beli kopiah ada capal, ada logo capal dan sebagainya. Itu nak menunjukkan kita ni punyalah sayang dan rindu, perindu Nabi dan sebagainya. Tapi amalan benteng kita tak mau pakai yang Nabi punya. Dan tidak boleh kita mencampur aduk antara hak dan batil dengan kita baca zikir yang Nabi ajar dan kita buat juga yang mana yang Nabi tak ajar itu, iaitu perkara-perkara yang termasuk khurafat dan tahayul tersebut membuka kepada jalan kesyirikan.